redor je, saya tak boleh nak buat apa. Memang saya dah gagal. Kebanyakan kita macam tu, betul tak? Yelah, waktu kita sedih memang kita susah nak kontrol emosi kita. Dan pakcik ni pun, dia pergi ambil segelas air. Dia dah faham dah cerita tu. Dia gagal dalam perkahwinan. Okay, pakcik ni pergi ambil satu gelas air kan. Lepas tu, pakcik tu, dia ambil gelas tu dan juga dia ambil balang garam lah. Dia ambil balang garam dan juga segelas air, dia letak kat depan lelaki ni. Dan dia genggam satu genggam garam, dia masukkan dalam gelas ni. Dia masuk dalam gelas ni, dia kacau pakai sudu lah. Dia kacau, bagi sebati garam tu dengan air. Dan dia bagi kat pemuda ni. Dia bagi kat pemuda ni, dia cakap, cuba rasa air ni. Dia macam pelik lah, letak garam, suruh aku rasa. Mesti kita fikir, kenapa bagi aku rasa? Mestilah masih, betul tak? Tapi dia nak bagi budak tu, pemuda ni lah, dia nak bagi pemuda ni rasa supaya bila dia dah rasa tu, bila dia ceritakan keadaan tu, baru orang dapat pick up. Jadi bila kita cerita, kita ada setengah ni kita tak boleh nak bayangkan. Macam ni, tak boleh nak bayangkan. Kita kena lalui benda tu, betul tak? Dan bila dia rasa tu, rasa garam tu terus dia ludah terus. Memang dia tak boleh nak masuk dah dengan lidah dia. Dia ludah, lepas tu pakcik ni tanyalah, awak rasa apa? Masin lah pakcik, masinnya. Masinnya. Macam tu kan. Lepas tu, okey. Masinnya, okey. So, dia bawa pula pemuda ni keluar daripada rumah tu. Bawa pemuda tu keluar daripada rumah tu. Pergi kat satu telaga. Selamat datang semua. Selamat datang. So, pergi kat satu telaga tu. Dan dia bawa sekali balang garam tu. Dia bawa sekali balang garam tu. Dia genggam satu genggam garam. Dia lempar dalam perigi tu. Telaga perigi tu. Dan bila dah lempar tu, dia ambil satu macam kayu, itulah kayu batang panjang. Dia masukkan dalam perigi tu. Dan dia macam kacau-kacau sikit lah. Nak bagi sebatikan garam tu dengan telaga air tu. Kalau garam dalam telaga air, kita mesti fikir masin juga kan. Kenapa dia masukkan garam kan? Okey. Lepas tu dia cedok lah air dalam telaga tu. Dia bagi pemuda, dia cakap, minumlah. Suruh rasa air dalam telaga tu. So, dia pun minum lah. Pemuda tu minum. Rasa segar, cik. Tapi dia macam pelik lah. Tadi dah masuk garam. Kita secara logik kita fikir, kalau nampak orang tu masukkan garam, mesti kita akan terbayang masin. Kan? Kita tak akan terbayang manis pula kan. Dia dah berlawanan. Kita mestilah akan, secara automatik kalau orang masukkan garam, mestilah akan rasa masin. Betul tak? Dan pemuda dia rasa, macam mana dia rasa segar pula kan? Kenapa tak rasa masin? So, bila dah orang pemuda ni dia dah rasa, okey, dah rasa kan? Okey, jom kita masuk balik. Dia nak sambung cerita. Dia cakap, jom, dah rasa kan? Jom, masuk dalam rumah balik. Dan bila masuk dalam rumah tu, bila dia orang dah duduk, dia sambung balik cerita.